Inilah pokok bunga telang ya, bunga telang. Ramai dah tahu tentang khasiat bunga telang ni ya. Ni pokok yang Pak Su tanam di di rumah lah. Kalau kita tengok sini dia dah merimbun, banyak merimbun tu, dah mula berbunga dan ini pokok bunga telang Pak Su ni lebih kurang dah setahun lebih lah ya. Dah setahun lebih. Kalau kita lihat ya, bunga telang biru ni telah lama digunakan oleh masak dalam masakan kan. Perasan tak nasi kerabu warna biru tu kan? Tu pakai bunga telang ya. Dan di samping itu pokok bunga telang ni banyak juga khasiatnya ya. Dikatakan menurut beberapa kajian bunga telang biru ini boleh menstabilkan ya kandungan gula dalam darah ya. Ini bagus untuk orang yang diabetes ya. Itu satu. Yang kedua, bunga telang juga banyak digunakan dalam produk-produk kosmetik ya. Baik untuk kesihatan kulit dan juga rambut ya. Itu dia. Di samping itu bunga telang juga dikatakan baik untuk apa nama ni mengurangkan berat badan. Mengurangkan berat badan tu dia ya. Tu dia mengurangkan berat badan ya. Dan bunga telang juga dikatakan mengandungi kandungan antioksidan yang tinggi ya, baik untuk kesihatan ya. Dan walau bagaimanapun jangan kita perlu mengambil dalam keadaan yang sederhana ya, kerana banyak kajian-kajian lanjut perlu dilakukan ya berkaitan dengan khasiat bunga telang ini ya. Walau bagaimanapun dalam perubatan tradisional dah lama, dah beribu-ribu tahun ya, ramai orang telah menggunakan bunga telang ini untuk merawat demam, inflamasi, kesakitan ya, mengurangkan bisa apa nama ni, bisa-bisa daripada gigitan ya, dan sebagainya ya. Dan cara untuk menggunakan bunga telang biru ni mudah saja yang kita boleh ada orang telah jadikan sebagai teh ya. Bunga telang ni dikeringkan dan menjadi teh, dan kalau kita nak minum teh bunga telang kita rendam dalam ambil satu sudu bunga telang yang dikeringkan tadi, rendam dalam air panas lebih kurang 10-15 minit. Lepas tu kita tapis dan kita boleh minum ya, kita boleh minum ya. Kalau nak jadikan rasanya lebih enak, bolehlah campur dengan lemon ke ya, madu ya, ataupun halia, ataupun limau kasturi ya. Dia akan menjadi lebih lebih nyaman, orang Sarawak kata ya, lebih enak ya. Tu dia. Baiklah, sehingga kita bertemu lagi dalam kesempatan akan datang. Salam motivasi.